Panca. Budak dia kau tahu. Vlogger kita berbasikal hari ini berbasikal di Pulau Ilderan. Kita punya vlogger berbacot. Ya, tim lelaki di belakang sekali kerana membiarkan tim perempuan. Ya Allah, buruk dia perangai. Apa punya perangai ni, ya Allah, ya Tuhan. Kerana mereka membiarkan tim perempuan ke depan dulu. Begitu. Ini adalah security yang memastikan semua pihak berjalan dengan lancar. Bravo. Lepas tu, kodok. Oh, lama gaya. Ya, apa mami? Okey, Syifa. Huyo. Cepat jalan. Jalan. Top, we gonna go for high tea. Let's go. Here. You, not with you. Bye. Oh, kayak orang kaya. Ya, kayak orang kaya ya. Dia biasa makan oyster. Kalau ayah dah balik, you pergi berdua. Tapi Nisha sedut dulu, sos dia. Come on, makan. Kunyah? Ya, adakah sedap cik? Macam terkulak-kulak gitu. Suka ke tak? Tak. Tapi at least the adventures. Ni yang kaki bercakap ni, cuba ke tak? Tak suka. Oldek tu pun, yang semalam tu pun ada sos apa semua. Dah pun memang tak sos kan. Benda apa? Yang semalam tu. Itu yang tadi Nisha nak tu. Amis Azian Malaysia. Boleh belah. It's work, okay? Ida? Ini apa? Tuna. Voilà, c'est good looking. Black I burger. think you love cheese, okay? Ada cheese kuat nak makan cheese kuat. Ada cheese kuat. Open. Cuba buka tengok. Open, buka. Cereng, ada cheese kat bawah. Oh, ça lagi, ya. Deux, trois. Saute. Saute, 1, 2, 3. Ayana. Woo! Ibu. Ibu macam mana lagi? Alah, aku dengar tak betul pula lah untuk dia. Mana? Sangat gerak-gerak. Mana lah? Fad balin. Lepas tu kita kena balik dah. Kau tak abang lambat. So, sister, you want to climb? Boleh naik. Faut payer, no? Nak naik ke atas? Malas. Nak naik atas ke? Tangga lah. Lift. Sini, saya tangga. Bila masa lighthouse ada lift? Zaman sekarang. Last time we were so tired. You're so tired. Boleh tak? Diorang sebut tak nak. Tak nak dah lah. Semuanya malas. Dah kekenyangan. Tak kuasa nak manjat dah. Yang lain mana perginya? Okeylah kita ke sini. They all went over there. They're over there. Hoi. Bukannya nak pandang masa ada? Free. Dah? Nanti dulu, dia belum lagi. Cincak wait. Record dulu. 3, go. Okay, look at each other. Look at each other. Lama-lama. Okay, Nisha. 1, 2, 3. Bismillah. 1, 2, 3. Okay.
kami sudah puas bergambar tadi. Ini kita menunggu masing-masingnya. Oh, kalau dua family macam ni, dua family yang 6 sekeluarga jadi 2 keluarga dah jadi 12. Nak menyatukan masing-masingnya walaupun dah besar-besar. Tak gitu. Nak menyiapkan masing-masing, nak mengumpulkan masing-masing. Ni lepas berposing satu hal. Kita ambil dia punya gambar. Sama dia cakap nak menyiapkan satu hal tu, kat sana tengah mengambil gambar. Satu lagi, 2 orang lagi dah pergi tempat basikal menunggu. Sekarang ni kita terpaksa tunggu grup kat sana pula yang tengah ambil posing-posing gambar. Jadi begitulah ni pula buat drama pula depan ni. What is that? Sebut. Excuse me, madam. Cuba buat joget yang 3 suku tu. Yang macam masa dekat Mensi tu. Ya Allah. Benda ni dah nampak. Mana? Macam mana joget 3 suku? Joget 3 suku macam tu? Okay. Buat saja. Dah kata ingatlah buat macam ni. Okey, panas sini. Mama tak nampak. Nisha pusing. 1, 2, jet. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Seronok dah sekian adik. Apa bendanya? Okey, kami mencuci mata naik basikal tanpa lakiku. Ada tersesat sikit dah tadi. Berbasikal ni ada passenger kat dalam ni. Kuku. Lepas tu berbasikal kita berhenti jap. Kita sebenarnya boleh pergi jauh lagi tapi vlogger kita ni banyak pula komplain kan, menyampah betul. So itu adalah tempat pembuatan garam tapi garam macam tak ada buat masa ni. Maybe diorang dah ambil garam tu atau kena pergi dalam lagi sana, tapi ada orang yang membebel kan. So kita berhenti dah pusing balik. Okey, kita berada di center Le Portanre. Sunyi sunyi sebab ini bukan summer holiday. Dia kalau summer holiday dan waktu cuti ramai orang lah. Sekarang ni bulan Mei, memanglah bukan cuti, memang lengang lah. Hanya turis ni saja yang ada ya. Kalau tidak turis lain tak adalah. Yang ni lagi turis lagi seorang. Gitu. Ya, dia nama Tina tu. perasaan awak dah nak balik? Sedih tak nak pergi sekolah. Kenapa? Bosan. Bosan. Tapi ada homework banyak Tak. Tak ada? Sepanjang 2 minggu berapa benda tak pergi sekolah? Seminggu. So tak ada pergi sekolah? Maju
Senyum dengan ibu, senyum. Senyum macam ibu. Adik. Yum ibu macam ni, yum ibu. Adik yum ibu. Cari apple. Nyanyi lagu ibu. London. Tak sejuk. Mana kat mana? Ha? Tu lah nak pergi, jom. Ok, et puis... Ah d'accord, c'est pour ça en fait. Ah ma puce. Ah d'accord, attends, c'est vraiment bien un embrun en plus. Apa tu? Lepas tu Alisha tu pun cakap Di dalam kelas ke? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, semua. Syairah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Budak tu tak pandang. Okay, bon appetit. Dah. Congratulations, Sarah. Hai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hai. Hai. Kak Sarah jaga anak. Yum Kak Sarah macam mana Kak Sarah? Sebulan Kak Sarah jaga anak kan. Adik ayam Kak Sarah ke? Macam mana adik yum Kak Sarah? Alah, macam mana lagi yum lagi? Dia trois yum Kak Sarah. Sayang Kak Sarah. Pandang sini Kak Sarah. Pandang sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alah. Ni pula budak-budak baru nak up mana? Tidur. Nak balik dah kakak aku. We should live closer one day. Budak tamat, kat belakang budak tamat. Akif happy nak balik Akif happy nak balik Happy Kak Sarah. Kak Sarah janganlah nangis. Are you going to miss your BFF? Jet, viens ici. No, because I'm gonna see her again. Ow, Jet, that hurts. That hurts. Nanti akan ada video Akif kat sini tau, dekat vlog Mama. Bila tu tak tahulah, tapi hopefully sebelum Mama balik Malaysia lah. Vlog Geneva pun tak siap lagi. Cik, seronok nak balik Malaysia? Sarah. Mama will miss Sarah. Why put a cup of cherry? Ha? Sarah. Lele, Sarah. Sarah nanti Mama mesti rindu kat Sarah. Bye sayang. Cik Nur. Bye Sarah. Gonna miss you Sarah. Alah. Okay, kami ada satu pack nasi goreng. Jek disuruh Jek duduk sana lah. Kak Sarah mana? Mana Kak Sarah? Mana ada Kak Sarah kat atas? Kak Sarah dah balik. Kak Nisha mana Kak Nisha? Kak Nisha kat homestay? Ibu? Ibu pun sana. Nanti kita cari ibu tak maulah tak karang. Mama buat kerja banyak nak buat kerja ni
Nak pergi mana tu? Hui. Nak pergi mana? Pergi mana? Ani nak cari siapa? Ibu. Tak ada. Ibu kat mana? Mana ibu? Ibu ni ibu. Ibu kat situ ke? Ni tengok. Panggil siapa? Panggil lah. Mama. Siapa? Ha, ada ibu ke? Mana? Ah, tak ada. Mana dia? Ah, dia trois. Kak Sarah. Ana rindu kat Kak Sarah. Selalu lompat dengan Kak Sarah. Nak.